Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Ahad. Selamat semifinal kedua untuk Bintulu dan Kuching. Muhammad Hanis bin Makni selaku pengadil kita pada hari itu. Untuk pengadil nombor 2 iaitu Oswald Satana. VAR kita juga ada. Untuk referee nombor 1, referee nombor 2 iaitu Abang Abu Bakar bin Abang Makni. Geng Mukah datang. Okey, untuk memeriahkan barisan-barisan pengadil yang akan menggalas tugas perlawanan pada petang tu. Okey. Norbert, okeynya pengadil nombor 4. Okey. Dari stadium Bintulu, kami tampilkan perlawanan bola sepak separuh akhir kedua Piala Premier Sarawak. Perlawanan gabungan pasukan Bintulu FA menentang pasukan Kuching FA. Bina warna hijau. Okey. Good. Sekali lagi, berikan kedudukan yang paling gemuruh untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan, salam ibu pertiwiku dan salam Sarawak maju makmur. Yang berhormat Johnny Bang Biong diminta tuan-tuan dan puan-puan berada sekalian untuk berdiri tegak dan sama-sama menyanyikan lagu Ibu. Eddie YB. Ya, terbaik. Coach. Coach Aidil. Saksikan pertandingan bagaimana? Ladies and gentlemen, the moment we've been waiting for. Let the countdown begin. 5, 4, 3, 2, 1. Mulakan separuh masa pertama. Tekanan awal yang diberikan oleh pasukan Kuching itu dari Haisal. Masih lagi carut di situ seawal minit. Tetapi Kuching coba untuk merebut kesempatan untuk naik. Membuat serangan dari sebelah kiri. Satu tendangan dapat ditepis disia oleh Bahar. Satu cubaan menarik daripada pemain tu, iaitu Abu tadi, iaitu Haris Akmal. Percubaan sudah menguji kewibawaan Bahar di sia. Tembakan daripada Abu. Gendang genderang dah berbunyi. Cantik tendangan Abu. Kena tiang di sia. Masa lagi. Gol! Kuching guys. Bola muntah bergelut di tengah ya. Edwin rasa baby yang menyaringkan gol untuk pasukan Kuching mendahului pada minit ke-6 di situ. Tinggi daripada Samsu, tandukan daripada Sukau. Okey, terus ditangkap kemas oleh Ujek di sini. Belum lagi deras tandukan daripada Suko tadi. Untuk merupakan peluang untuk Kuching menambah jaringan di situ. Abu ke atas. Oh, cantik break daripada Jeli di sia.
Dapat ditepis keluar oleh Bahar Amerika sepakan sudut. Satu ancaman di situ guys. Asalnya jeli lah tadi. Mola flick first ball di situ tadi. Hantaran cantik daripada Abu. Sepakan sudut untuk pasukan Kuching. Okey, gerakan daripada pasukan Kuching ini tu. Masih lagi Syabir pada Baby di sebelah Dun. Hantaran ke tengah di tangan sisi Baby. Ayo. Selamat pintu gol pintu lu. Dahlah Nun. Serangan di sebelah kiri kali tu untuk pasukan Kuching berdepan dengan Mandau. Syarul ke tengah. Peluang pada Baby. Bahar keluar terus. Untuk menutup angle di si Amerika sepakan sudut untuk pasukan Kuching guys. Dikeluarkan oleh Raziman. Kawalan pada Bazrin hantaran ke atas tadi. Okey. Edmin rasa. Oi, satu cantik hantaran kepada Baby di sia. Offside Baby. Bahar pun sudah menghalang bola ya tadi guys. Serangan balas yang dilakukan oleh pasukan Kuching FA tadi. Asbol. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan masih lagi Kuching dulu di pasukan Bintulu kini tu. Kita dimulakan separuh masa kedua. Mencari Haisal. Lari ke sebelah kanan kini untuk Mandau overlap. Ada gerakan daripada Mandau dapat melepasi hantaran ke tengah Mandau. Kejangan terus. Peluang dia siap melepasi barang. Untuk pasukan Bintulu Samsun tinggi ke atas tandukan Malaysia. Oleh Andy ataupun Haisal tadi guys. Enjin yang baru dimasukkan, enjin 85. Masih lagi Morizat coba untuk menghantar ke tengah mencari Haisal terlepas Malaysia. Ada tarikan tetapi diteruskan permainan Morizat untuk kali kedua hantaran ke tengah. Ditepis keluar oleh Ujek. Sepakan sudut untuk pasukan Bintulu. Yang mencut ke atas, Badrul kumpas pada Syamil. Laju bola daripada Badrul di situ. Syamil berdepan dengan bola. Masih lagi Syamil berusaha untuk melepasi bola. Hantaran ke tengah Syamil kali itu. Mencari Morizat. Belum lagi Morizat. Kaki kiri. Satu tendangan kaki kiri daripada Morizat. Janganlah Ujek menepis bola ya. Sepakan sudut untuk pasukan Bintulu di situ. Samsu in-swinger di sia. Ujek menepis bola.
Masukan satu sama. Kucing belum mendapatkan 2 gol lagi. Lebih masa tu, okey sudah hal. Durian nunggu 2 hari tetapi gugur hari ketiga guys. Ya perlu diingat ya. Sehari lagi. Dengan leret lakukan oleh Amirul. Dituntun. Oh, tamat. Tamat keputusan. Swiss 1-1. Perlawanan di antara pasukan Kuching dan Bintulu akhirnya berkesudahan dengan seri. Tetapi kelebihan kepada pasukan Bintulu, kita boleh pada setidaknya menang Aidugit. Menang Aidugit 3-2. Ramai merah situ. Kuasa media masa mempromosikan pertandingan tu. Tidaknya mau akhirnya datang ke stadium. Edwin ucapkan terima kasih kepada kita orang yang hadir. Terima kasih kepada kita orang yang share. Dan tu adalah live terakhir Expat E sebenarnya. Terima kasih juga kepada kita orang yang share bintang-bintang dan yang lainnya. Suasana Datuk yang dirindui guys. Okey. Dan tamatlah untuk separuh akhir kedua. Keputusannya walaupun saya memihak kepada kedua-dua pasukan tu untuk perlawanan pada hari itu, tetapi kelebihan di Kuching sebagai jaminan untuk pasukan Bintulu masuk ke peringkat akhir. Okey. Jumpa kita orang lagi guys. Assalamualaikum. Minta ampun, minta maaf untuk admin kepada kita orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. The sky, X-Fire, we don't stop, we